Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sesi seterusnya. Anda bersama dengan saya Saiful Maun a.k.a. Oh, 2 orang saja. Memang di Sabani saya dikenal Saiful Maun, tapi kalau yang Serima 2 orang saja. Peminat tegar saya di depan nih. Wow, apa kabar wanita-wanita hebat Sabah? Aku mau tengok dulu daripada atas. Aku tengok dulu wanita-wanita ni lawak betul. Halo, wow. Cantik-cantik semua hari ni tahu. Ai pelawak ros memang tu. Kamu ni daripada mana? Majlis kawin, kenduri kawin kah? Cantik-cantik semua tahu. Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada semua karena terpilih untuk menyertai seminar kepimpinan wanita luar badan. Itu bukan pada diri sendiri. Wow, hebat. Jadi kita sebagai wanita di Sabah ni, wanita katanya, kan? Mesti jadi yang paling hebat, kan? Pemimpin yang hebat, bisnes yang hebat, dan semuanya mesti hebat. Wanita sekarang ni bukan macam dulu. Wanita dulu asal kena suruh pergi dapur, cuci piring, cuci periuk, cuci kain. Tapi zaman sekarang kamu tengoklah wanita-wanita semua ni. Semuanya jadi pemimpin negara. Betul atau tidak? Okey. Baiklah, sebelum itu saya ingin berjalan-jalan terlebih dahulu untuk melihat semangat-semangat semua ni. Wuih, ramainya. Wuih. Ini semua daripada daerah mana ni? Keningau. Kota Belud mana? Kota Belud? Woi, unjuk mau KB pula. Keningau. Oh, dah ada semangat Keningau ini. Mana Tenom? Oh, tiada. Mana? Mana? Papar. Ada juga. Mana? Sandakan. Ada. Tawau. Woi, barulah Tawau. Ya. Okey, wow. Dan Kota Kinabalu. Wanita onsoi semua. Bolehkah wanita? Lawaklah. Baiklah. Kita akan teruskan pada sebelah pagi ini untuk kita mau tahu pula isu yang seterusnya yang kita ingin pertengahkan kepada anda. Ini adalah salah satu isu yang mana sebenarnya selalunya dikenakan sama lelaki. Tapi kita tidak tahu kan, rupa-rupanya mungkin wanita juga mengamalkan perkara ini. Kita tidak cakap siapa, tetapi kita mesti belajar tentang isu ini juga. Karena isu ini semakin kritikal di negara kita. Yaitu pasal rasuah. Kamu tahu kan rasuah? Alah rasuah yang kalau kena tahan polis tu, lepas tu alah bang, bang kopi-kopi. Kan itu contoh, okey. Tetapi topik kita yang kita ingin katakan di sini bahwa adalah wanita memimpin keluarga bebas rasuah. Macam mana cara untuk kita kasih bebas keluarga kita ni daripada mengamalkan rasuah? Jadi inilah yang kita mau terapkan kepada anda semua, wanita-wanita hebat semua. Yang mana sesi ceramah daripada SPRM Negeri Sabah dalam membincangkan etika, budaya dan integriti dalam kepimpinan rumah tangga demi mewujudkan masyarakat bebas rasuah dalam kehidupan seharian dan bagaimana wanita memainkan peranan penting dalam memimpin keluarga. Kamu sekarang bukan lagi untuk orang bilang mau pegang piring, cuci piring, pegang anak. Tidak. Kamu sekarang kerja kamu adalah untuk membentras rasuah keluarga. Okey? Sudah bersedia semua? Ayo, jom. Kita teruskan untuk slot yang ketiga ini untuk menjemput Ketua Cawangan Pendidikan Masyarakat SPRM, Puan Maisara Muhammad. Betul bukan? Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat selamat pagi lagi kan? Selamat pagi. Salam Sabah Maju Jaya. Salam Infra, ada salam dia? Salam UiTM, ada student kan di depan ni. Okey. Salam perangi
rasuah. Alah, biasa sebut tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini puan-puan dan cik-cik lah ni ya. Cik-cik puan lah kali kan saya sebut. Cik-cik puan-puan, puan-puan cik-cik. Makasih Cik Saiful. Tuan. Ada seorang yang bertugas tu lain lah kan. Saya bercakap pasal peserta lah, peserta di hadapan saya. Saya dimaklumkan ada dalam 300 orang semuanya kan. Okey, terdiri daripada, tak dengar Okey, terdiri daripada berbagai agensi seluruh Sabah lah. Sepatutnya dimaklumkan tadi merangkumi setakat Pantai Barat lah. Tapi ada juga yang daripada Sandakan, dari Tawau. Semangat lah kita di wanita-wanita Sabah. Cik-cik puan di Sabah ni, tepuk tangan sikit. So slot saya untuk slot ketiga, slot saya ni sepatutnya untuk 2 jam lah. Tapi nanti in between saya akan berhenti sekejap untuk bagi laluan kepada ada satu slot yang lain lah, persembahan dimaklumkan. And then saya akan sambung semula mungkin dalam tempo 30 hingga 45 minit and then kita akan ada sesi Q&A lah. Tapi in between saya bercakap ni, kalau ada apa-apa persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan apa yang sedang saya kongsikan pada hari ini, saya persilakan. Okey, tanpa melengahkan masa, seperti yang tertera saya adalah penolong Pesuruhjaya Maesara binti Muhammad, Ketua Cawangan Pendidikan Masyarakat lah di Sabah, SPRM Sabah. Ringkasnya kami biasa sebut sebagai Penmas. Pendidikan Masyarakat biasanya disebut sebagai Penmas lah. Di Sabah ni sudah berapa kali Saya memang orang Sabah, cumanya kembali bertugas di Sabah dalam tempoh 3 tahun yang lalu. 5 tahun sebelum ni saya bertugas di agensi lain, di MOA, kader dan juga dipinjamkan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. So ada jabatan-jabatan daripada negeri kan ni? Tiada lah kan? Semuanya adalah jabatan ataupun agensi-agensi federal kan? Betul lah? Okey. So saya teruskan sedikit tentang saya tadi. So tuan-tuan, sorry. So cik-cik puan-puan sekalian, kita tahu kan saban hari kita dimomokkan, kita dihidangkan dengan laporan ataupun keratan-keratan akhbar. Sama ada secara online, fizikal kah, daripada TikTok kah, apa lagi medsos yang ada sekarang ni, banyak kan? Yang famousnya adalah, yang laju sekali adalah TikTok. Pun ada juga yang mana influencer-influencer yang turut share kan, apa-apa isu-isu terkini di Sabah terutamanya. So inilah apa yang tertera, situasi rasuah di Malaysia secara umumnya dan Sabah khasnya. Okay? Biasa kan? Pernah juga ataupun ada yang nampak di newspaper, terus skip je. Alhamdulillah rasuah bukan aku yang terlibat pun. Ada yang macam tu, cik-cik puan-puan. Ataupun ada juga yang jenis yang tertarik. Siapa pula ditangkap hari ini? Siapa pula yang kena tuduh hari ini? Ada juga yang concern lah. Ada juga yang rasa tidak berkaitan dengan diri sendiri, so dia skip je lah. Kan? Skip. Understood? Faham? Tidak berkaitan dengan kita, so kita tidak peduli lah kan? Biasalah, lumrah manusia memang macam tu. Betul? Setuju? Okay? So ini dia. So ini melalui kajian, tuan-tuan, itu biasa. Cik-cik puan-puan, okey ini sektor yang dianggap mempunyai isu rasuah yang tinggi. 65% adalah merangkumi sektor awam. Sektor swasta 53%. Sektor NGO 51%. Siapa dari NGO di sini? Tak berapa ramai. Yang ramainya adalah dari sektor awam ataupun ada dari ini agensi-agensi SBK kah, BBN kah, Federal punya badan berkanun ada? Kenapa dia puan? Usahawan? Usahawan yang ramainya. Berapa orang usahawan? Angkat tangan. Hampir 50%, tapi angkat tangan ni tak sampai pun 50% saya tengok. Yang lain malu-malu. Senyum je lah, siapa usahawan tu senyum. Saya nampak dari jauh. Okey. So nampakkah? Maksud saya di sini adalah tidak kiralah kita di sektor yang mana memang akan terdedah kepada rasuah juga.
Okey, sektor awam kah, NGO kah, swasta kah, usahawan kah, sama memang akan terdedah kepada unsur-unsur rasuah, terdedah kepada aktiviti-aktiviti rasuah, terdedah kepada kesalahan-kesalahan rasuah. Okey. So ini fresh from oven cik-cik dan puan-puan. Ini data saya baru balik daripada bengkel intervensi berkaitan dengan kajian. So ini adalah kajian yang terbaru daripada SPRM. Bukan SPRM yang mengkajinya, kami berkolaborasi dengan universiti. Okay. So ini adalah hasil kajian. Kami bagi input apa yang ada daripada SPRM. So untuk tempoh selama 5 tahun. Tengok puan-puan. Statistik pelakuan rasuah dalam kalangan wanita bagi tahun 2021 hingga 2025. Nampak? Tangkapannya, tuduhan dan sabitan. Semua ini melibatkan wanita. Okay, kajian ini memang khas kepada wanita. Okay. Meningkat ke menurun tu? Nampak menurun, tapi 2025 kita belum habis tahun lagi kan? Ada lagi dalam 2 bulan lebih. Kan? Kalau tengok untuk tu untuk apa tu? Sabitan tu macam mau dekat-dekat sudah kan? Okey. Turun naiklah 2022, 2023. Tangkapan banyak kah? Nanti kalau sempat saya kongsikan video kami interview pesalah wanita lah, pesalah wanita kalau sempat. Okey. So ini adalah berkaitan pejawatan pula. Okey, yang ditangkap tadi itu mereka adalah terdiri daripada pejabat awam, orang awam, swasta, GLC, politik. Banyak kan? So ada yang cakap, alah wanita ni tidak berapa terdedah pun dengan rasuah. Tapi data menunjukkan buktinya wanita juga terpalit dengan kesalahan-kesalahan rasuah. Jadinya cik-cik puan-puan, tiada lagi kalau let's say kita nampak di keratan akhbar ke ada apa-apa isu-isu yang kita nampak cerita ataupun talk ataupun ceramah berkaitan dengan integriti dan juga rasuah, silalah ambil perhatian kan. So kadang-kadang kita rasa ini adalah amalan yang biasa saya buat, okey jawapan ni dari dulu-dulu memang macam ni. Tup-tup rupa-rupanya itu adalah salah satu salah laku. Mula-mula buat salah laku, lama-lama terbiasa menjadi kesalahan rasuah. Okay? So ini pula adalah bagi tempoh tersebut wanita dalam kelompok berumur. Ini umur. Kalau tengok yang paling ni adalah di kalangan umur 31 hingga 40 tahun. Saya rasa mostly dalam ni adalah lingkungan umur-umur itu. Siapa yang di bawah umur ni? Selain daripada budak student tadi tu. Ni student kan? Selain daripada student, ada ni. Ni seorang. Ni cik-cik lah ni kan? So yang lain tu adalah dalam golongan 31 hingga 40. Ada yang lebih? Ada, sama kita. Saya pun lebih, bukan termasuk dalam tu. Kan. Tapi tidak, kita sebenarnya tidak melihat ini daripada statistik, kena adalah dapatan kan. So dalam dapatan tu inilah. Tapi sebenarnya dia melingkumi semua lingkungan umur. Mula sejak bekerja sudah terdedah. Kan. Kenapa saya cakap mula sejak bekerja, yang studentnya tiada? Tak betul lah, student pun terlibat. That's why student pun hadir pada hari ini. Okay. Tapi student punya part lain pula lah, dia punya skop. Okay? So ini pula adalah statistik sabitan rasuah dalam kalangan. Ini sabitan. Sabitan maksudnya salah lah. Didapati salah. Mempunyai persamaan dengan tangkapan iaitu wanita dalam kelompok 31 hingga 40. Disusuli dengan usia di bawah 41 hingga 50, 21 hingga 30 paling rendah. Okey, 21 hingga 30. Kenapa rendah? Walaupun masih terkecimpung, tapi kenapa rendah? Apa dia puan? Cik kan ni? Baru belajar. Baru berkecimpung dengan dunia pekerjaan. Bukan rasuah puan. Kenapa kan mau berkecimpung dengan dunia rasuah?
Kan? Baru berkecimpung dengan dunia pekerjaan. Kan? So, risikonya tu rendahlah sikit. Kan? Baru mau kenal do and don'ts. Kan? Baru mau kenal yang mana betul, yang mana tidak. Baru mau kenal peraturan, baru mau kenal undang-undang. Kan? So, tidaklah nampak sangat. Tapi, akhirnya terjebak juga. Kan? Middle age, dong sudah mula terdedah. Sepatutnya insaf. Tapi tidak. Mula meningkat. Dia lebih terdedah lah. Instead of sepatutnya dia menjadi lebih baik, tapi kita statistik, saya bukan cakap pasal ini, statistik yang menunjukkan lingkungan umur itu menjadi lebih tidak baiklah. Kan? Okey. So ini dia, faktor-faktor wanita untuk terlibat dalam kelakuan penipuan. Saya letak penipuan lah, fraud. Okey, samalah lebih kurang. Okey, tekanan untuk mencapai prestasi tinggi seperti rakan sejawat yang lain. Ini biasalah kan, lumrah manusia, dia jealous tengok kawan-kawan dia, kan? Dia pun mau ikut sekali, kan? Okey, keseimbangan kerja kehidupan pribadi mendorong pelakuan rasuah untuk kekalkan kedudukan. Okey, diketepikan daripada rangkaian kerjaya melakukan rasuah supaya diterima rakan sejawat. Ini dapatan tuan cik-cik dan perempuan, ini adalah dapatan daripada kajian tersebut. Diskriminasi jantina. Ada orang dia rasa tercabar kan? Dia rasa tercabar, kalau lelaki itu boleh, aku pun boleh buat. Tak kisahlah macam mana caranya. Bila kita berfikir tak kisahlah macam mana caranya, itu adalah salah satu tanda-tanda lah yang kita mungkin akan tersalah langkah. Okey? So, apapun yang kita buat, janganlah berfikir boleh, positif lah kan. Spirit itu tinggi kan. Tak kisahlah apapun caranya, tapi kena berpada-pada, yang penting tidak melanggar peraturan dan tidak menyusahkan diri sendiri di kemudian hari. Kan? Okay. Budaya organisasi yang membiarkan pelakuan rasuah tanpa tindakan. Ini lagi satu. Kadang-kadang kita punya budaya apa dia, tuan cik-cik perempuan? Tidak mahu menjaga apa dia? Betul. Kan tak payahlah jangan tepikan orang, biarlah dia dengan hal dia. Itu lagi salah satu kita punya budaya kan. Ada baiknya, ada buruknya. Tapi bila berkaitan dengan rasuah, kita kena jaga. Okay? Kita kena jaga tepi kain orang itu. Lagi-lagi kalau di kalangan kita punya klik lah, di kalangan kita punya kawan-kawan kan. Kita tahu dia mula-mula sudah berkawan, let's say contoh biasa, berkawan dengan kontraktor. Boleh tidak kita berkawan dengan kontraktor yang ada kaitan dengan urusan rasmi kita? Apa dia? Tadi cakap ramai usahawan dalam ni. Usahawan adalah kata di kontraktor lah juga kan. Syarikat-syarikat. Kopi-kopi kan, petang-petang breakfast, jom breakfast kita. Boleh tapi kita sebagai pejabat awam, ramai pejabat awam kan tadi. Sebaik-baiknya bila mana kontraktor atau usahawan-usahawan itu ada hubungan rasmi dengan kerja kita, seeloknya dielakkan. Okey, jangan mula dekatlah, ataupun kita tahu dia mula dekat orang, dia mula dekat dengan kita, berbaik-baik dengan kita, ada dia punya niat, ada dia punya maksud, kan? So bila mana kita nampak kawan kita sekeliling kita mula berdekat-dekat dengannya, tegurlah. Jangan rapat dengan dia tu kita punya ni kontraktor, jangan rapat dengan dia. Nanti kan lain pula, kan? Nanti bila terlampau rapat jadi kawan, bila terlampau kawan jadi kawan, mulalah ada permintaan-permintaan yang sukar untuk kita tolak, kan? Dia tidak kena, kita yang terkena. Kenapa? Kita penjawat awam, kan? So elakkan. Itu tadi berkaitan dengan mana sudah? Di mana saya tadi? Mana puan? Saja tanya, betul tidak? Okey. So lagi tekanan kewangan pribadi. Ini of course lah,
Jangan cakap kadang-kadang dia punya had, kita punya part rasa macam kaya raya okey aja, tapi dia punya apa orang yang apa yang saya maksudkan ni adalah tekanan kewangan peribadi ni tidak sama untuk setiap orang. Kan berlainan. Kita nampak dia kaya raya okey aja, tapi dia still ada tekanan kewangannya di tahap dia lah. Kan? Tahap kita sorry. Tahap kita lain, tahap dia tu lain. Macam 3 yang berbaris depan ni, tahap kewangan masing-masing lain kan. Even though kerja mungkin satu pejabat, mungkin gaji lebih kurang, tapi tahap kewangan, masalah kewangan still berbeza kan. So itu bukan alasan cik-cik puan-puan menjadikan alasan untuk kita melakukan rasuah. Saya silau. Okey. Jenis-jenis salah laku oleh wanita. Ini kajian jenis-jenis salah laku. Kalau 3 di atas itu by akta lah. Di bawah akta SPRM. Mengapa wanita sering melakukan salah laku? Kedudukan dan dinamik kuasa. Ini mereka-mereka yang ingin mempunyai kuasa. Kadang berada di middle age, tak bolehlah aku setakat di sini, aku mau yang di middle age pula, middle management punya kan. Aku kena up sikit lagi aku punya ni. Yang tu boleh muda lagi daripada aku pun, tapi dia lagi tinggi kedudukan kan. So kita pun mau ikut sama macam tu. Cara yang betul okey, niat tu okey, tapi cara kena betul lah kan. Jangan mendapatkan kedudukan dan kuasa dengan cara yang tidak betul ataupun sudah mempunyai kuasa tapi menyalahgunakan kuasa yang ada. Okey? Ketegangan kewangan dan urusan peribadi. Ini sama macam tadi lah kan. Kawalan dalaman dan pengawasan yang tidak mencukupi. Contoh kawalan dalaman yang tidak mencukupi. Kita ni wanita, cik-cik ni, apa dia kawalan dalaman yang kita paling kuat? Kalau mau dibezakan dengan yang lelaki lah. Apa dia? Apa dia? Shopping. Bertahan lah kan, 1, 2, 3 jam bertahan kan. Okey, boleh. Yang ni dari sebelah sini, apa dia? Kawalan dalaman yang kita boleh kontrol. Wanita kiranya top lah. Apa tu? Apa dia pun? Kuat wang? Emosi, okey, emosi. Emosi kita juga yang kuat beremosi, kita jugalah yang mampu untuk menahan emosi tersebut. Emosi itu berbagai kan. Perempuan ni kadang-kadang kita rasa sensitivitinya tinggi lah kan dibandingkan kaum-kaum Adam kan. And then faktor sosial dan budaya. So ini 4 dalam kajian mendapati bahawa 4 ini adalah kenapa wanita-wanita terjebak tadi dalam statistik, tersenarai dalam statistik tadi. So kiranya di dalam ni tidak adalah yang akan menyumbang kepada statistik untuk tahun hadapan pula. Jangan terlibat dalam ni. Inilah kedudukan dan dinamik kuasa. Ada kuasa guna sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan kuasa. Kewangan. Satu yang saya mau cakap tadi, apa yang perempuan kiranya top jugalah. Kewangan. Dalam kita hebat spending kita punya kewangan, kita juga hebat untuk menjaga kewangan. Kan? Betul tidak? Betul kan? Kadang-kadang suami dia sudah bulat-bulat kepada isteri untuk menjaga kewangan dia kan. So sepatutnya tidak ada masalah lah. Sepatutnya statistik tadi tidak ni lah sebab yang menjaganya sendiri adalah kita. Ada orang menjaga untuk lagi-lagi teruk kah? Tidak kan, kita jaga untuk supaya lebih bagus, lebih baik kan. So itu dia. Ini adalah 4 kesalahan utama. Tadi semuanya adalah berkaitan dengan statistik di mana melibatkan Malaysia. Wanita-wanita di seluruh Malaysia. Okey? So, kesalahan 4 utama inilah yang menyumbang kepada statistik tadi. Okey? Satunya adalah kesalahan menerima ataupun meminta. Siapa yang akan menerima, siapa yang akan meminta ni? Yang akan didapati salah di bawah akta SPRM.
Hanya orang yang memintakah? Yang menerima, yang memberinya tu tidak? Tidak. Mana-mana orang. Dalam ni tadi ada berbagai agensi kan, berbagai sektor kan. So semuanya, okey, semuanya akan terlibat, sama ada kategorinya NGO kah, kerajaan kah, usahawan kah. Bila mana melakukan kesalahan meminta ataupun menerima, so akan didapati salah di bawah Seksyen 16 ataupun 17A Akta SPRM. So begitu juga dengan yang memberi ataupun menawarkan. Sama juga. So ada orang cakap, saya terima tapi yang memberi tidak salah. Tidak. Menerima dan memberi memang akan salah. Mana-mana orang. Dalam akta kami mengatakan mana-mana orang. So mana-mana orang sesiapalah. Sesiapa sahaja yang melakukan kesalahan, sama ada dia menawarkan, memberi, ataupun dia meminta, ataupun dia menerima. Okey? Lagi satu adalah tuntutan palsu. Tuntutan palsu. Ada yang dari outstation kan di sini? Yang bukan dari KK lah, outstation dari Sandakan, dari Tawau. So kalau let's say kedatangan ni adalah atas urusan rasmi kan. Yang terlibat adalah tuntutan apa? Kenapa tuntutan palsu? Tadi ni rasuah. Saya kena 3 jam bagi talk ni. Yang terlibat kalau kita outstation. Tuntutan perjalanan. Ringkasnya kita panggil TNT kan. So itu adalah kesalahan-kesalahan berkaitan dengan tuntutan palsu yang amat biasa. Kita rasa tidak salah. Kita claim. Kenapa? Kita layak. Kita outstation. Kan? Datang ke sini, kita outstation, kita claim sama ada perbatuan ataupun mileage. Ada jabatan yang disediakan tiket kapal terbang. Ada jabatan kena beli sendiri. Kan? Ada yang guna mileage lah jalan by darat. Kan? Okey. So apa lagi? Kalau bermalam kursus ni, seminar ni 3 hari kan? So akan melibatkan bermalam lah kan? Sama ada lodging ataupun hotel. Semua peserta disediakan tempat tinggal kan? Sorry. Oh, disediakan. Okey. So tidak akan ada tuntutan perjalanan. Tuntutan tempat tinggal. Hotel tiada, lodging pun tiada kan? Let's say ada yang dari Labuan. Ada. So Labuan selalu bermasalah, tapi kalau PKK okey sikit. Labuan kan flight kurang kan? Kalau Labuan, pegawai kami, baru-baru ni kan saya kursus dengan dia, bengkel di PD. Dia kena datang awal sehari sebab flight amat kurang. Ke KL tu 2 aja kan puan? Mas kah, Asia kah, sikit sangat flight. So dia akan pergi awal sehari, pergi Tapi let's say lah, ini contoh saya ingin tunjukkan bagaimana situasi tuntutan palsu boleh berlaku untuk kerja-kerja rasmi. Ikut, okey, dia punya flight sepatutnya dia fly sehari sebelum. Let's say kursus bermula hari ini, sepatutnya dia sudah terbang. Kursus bermula selalunya on the same day, tapi mula check-in jam 3 kan? Itu kebiasaannya kan? So sepatutnya kita punya perjalanan pada jam hari yang sama lah. Hari yang sama pada hari inilah sepatutnya. Tapi disebabkan disebabkan ketiadaan tiket, Labuan lah masalah-masalah ni tiket. So dia jalan sehari sebelum. Kemarin dia sudah jalan. Tapi dia tukar. Okey, betul dapat. Tapi dia tukar. Dia datang KK tapi dia jalan pada hari ini. Okey? Dia datang KK tu dia ada ni. Ada jumpa keluarga ke apakah, ada ataupun let's say dia memang orang KK. Tapi nanti dia akan tuntut dia bermula pada hari sebelumnya. Ada jabatan dia bagi tapi dengan makluman. Ada jabatan dia tak bagi. Kenapa? Kawalan kewangan. Boleh So kalau jabatan tak bagi, maksudnya kalau dilakukan juga sudah menjadi satu kesalahan. Rasa macam memang layak kan? Dia bergerak, memang outstation. Tapi bila jabatan mengawal dia punya kewangan, tapi kita masih juga buat, itu adalah salah satu tuntutan palsu sudah berlaku. Okey, boleh? Tuntutan palsu. Yang ni pula, ini 4 kesalahan utama, cik-cik puan-puan di bawah Akta SPRM. Yang keempat adalah salah guna kuasa oleh pegawai Badan Awam. Ini lebih pada
agensi-agensi kerajaan lah ataupun badan-badan berkanun di mana kerajaan mempunyai share yang banyak di situ. So di mana dikategorikan sebagai penjawat awam, so akan termaktub dalam section ni lah, section 23 salah guna kuasa oleh badan awam. Contoh untuk kesalahan ini. Kita ramai usahawan tadi kan? Okey, kita ramai usahawan. Dalam infra dia ada seorang kakak kerja di dalam infra. Usahawan ni tadi dia bisnes. Bagi saya contoh bisnes yang berkaitan dengan infra. Kraft tangan. Kan, kraft tangan. Ada event yang akan dianjurkan oleh infra. So limitation dia untuk involve dalam tu ataupun untuk supply untuk program infra ke apa kan. Contoh dia ikut serta. Ramai kan usahawan-usahawan yang terlibat dalam kraft tangan. Tapi dia of course lah kalau ikut boleh je dia ikut serta kan. Dia memang mengeluarkan kraft tangan. Produk dia memang berkaitan kraft tangan. Jangan dia keluar buat kerja usahawan sebagai restoran ke yang makanan ke tapi dia join kraft tangan. Tu memang nampak salah lah. Lesen pun memang akan nampak lain kan. So dia ikut untuk dalam sebut harga infra. So yang tadi yang terlibat dalam infra ni, yang kakak dia tu. Okey, macam mana salah guna boleh berlaku bila mana dia tahu adik dia ataupun sama ada adik dia, saya tak ada share lah hari ni. Adik dia ataupun dia punya suami, adik ipar dia ke, terlibat, dia tahu involve sekali ataupun ikut sekali dalam sebut harga, so dia kena declare lah. Benda tu akan menjadi salah guna kuasa bila mana dia diamkan sahaja dan dia pula terlibat sekali untuk memilih, proses pemilihan. Boleh faham maksud saya? Itu adalah di mana salah guna kuasa akan berlaku. Okay? So untuk keempat kesalahan ini tadi, ini baru sampai ke ataupun apa? Okey, boleh. Hukumannya sama. Penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda 10,000 ataupun 5 kali ganda nilai suapan yang mana lebih tinggi. Faham maksud tu? 10,000 atau 5 kali ganda nilai suapan. Maksudnya okey, let's say lah sebut harga tadi bernilai 5,000. Okey, bernilai 5,000. So denda yang akan dikenakan adalah kalau 5 kali 5 berapa? 5,000 kali 5. 25,000 kan? Tadi hukuman adalah atau 10,000. So yang paling tinggi adalah 25,000. So dia akan dikenakan denda 25,000 lah. Itu yang tertinggi. Let's say 1,000 darab 5 baru 5,000. So minimal dia akan dikenakan denda adalah 10,000. Dan juga penjara tidak melebihi 20 tahun. Kalau sebelum kami di Suruhanjaya, sebelum ni adalah BPR, saya awal-awal masuk dulu sebagai Badan Pencegah Rasuah, dulu hukuman atau penjara 20 tahun atau denda. So sejak tahun 2009 tidak ada lagi atau tu. So maksudnya sesiapa sahaja yang disabitkan di bawah Akta XPRM akan dikenakan penjara walaupun 1 hari. So kita cik-cik puan-puan yang berada di agensi kerajaan. Apa jadi dengan pension kita bila mana kita dipenjarakan? Habis. Hilang pension kan? Hilang pension. Sekarang ni yang intake yang baru ni okey sudahlah, tidak lagi lantikan-lantikan baru tidak lagi berpension kan? So mungkin untung sikitlah. Tapi kita tak tahu nanti akta ni diubah pula. Kan? Kita tak tahu. Yang ni 2009 memang sudah berkuat kuasa. Okey? Okey. Ini fungsi SPRM. Untuk empat kesalahan tadi, macam mana cara kami untuk menyiasatnya berdasarkan 4 fungsi utama ini. 1, menerima aduan.
kes rasuah dan juga salah guna kedudukan. Nampakkan terang-terang menerima aduan kes rasuah dan salah guna kedudukan. Tapi kami di SPRM ni segala mak datuk punya aduan kami terima. Bergaduh dengan jiran pun orang hantar aduan ke SPRM. Bergaduh dengan kawan ke apa salah adalah kesalahan-kesalahan yang tidak berkaitan pun dengan ni. Tapi diorang akan hantar juga kepada SPRM. So that's why dalam kami punya talk-talk kena jugalah kami bagi tahu supaya tidak banyak sangat aduan. Once aduan tu kami terima memang akan diproses, perlu ada tapisan. So kalau banyak aduan-aduan yang tidak berkenaan memang akan still mengganggu proses lah kan. Tapi mau tak mau memang perlu diproses untuk tindakan selain daripada siasatan lah. Once kami terima aduan, kemudian akan disiasat. Itu another fungsi. So yang menyiasat ini adalah di bawah sektor operasi lah. Sektor operasi di SPRM. Kemudiannya satu lagi, menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambah baik sistem. Yang ini tugasan ala-ala macam audit lah. Instead of macam siasatan tadi, dia tengok orang, siasat-siasat orang. So yang ketiga ni fungsinya tengok-tengok dokumen dalam jabatan. Contohnya garis panduan ataupun tengok amalan yang dilaksanakan dalam melaksanakan sesuatu proses dalam jabatan di mana kami melihat jika ada kelompangan dalam garis panduan tersebut ataupun dalam amalan yang dilaksanakan dalam suatu kerjalah dalam agensi tersebut di mana kelompangan itu membuka ruang dan peluang berlakunya rasuah ataupun salah guna kuasa ataupun penyelewengan. So bila mana kami dapat kesan ada berlakunya kelompangan yang seperti itu, so kami akan come up dengan cadangan untuk menambah baik. Jika apa yang dilihat kelompangan tadi dalam garis panduan, so kami akan bagi cadangan untuk menambah baik garis panduan tersebut. Jika amalan yang dilaksanakan bertentangan ataupun ada kelompangan tadi itu, so kami akan come up dengan cadangan untuk menambah baik amalan yang dilaksanakan di jabatan. Okey? So yang seterusnya adalah mendidik dan mendapatkan sokongan masyarakat dalam memerangi rasuah. Fungsi 1 dan 2 tadi adalah di bawah sektor operasi. Manakala fungsi 3 dan 4 adalah di bawah sektor pencegahan. So macam saya sekarang berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan sedang melaksanakan fungsi yang nombor 4. Okey? Boleh ya? So, dekat sejam sudah. Baru tanya, apakah rasuah? Apakah rasuah? Tengah ni, yang ni rajin. Tengah ni cool orangnya. Puan yang di hadapan. Apakah rasuah yang puan tahu? Menerima hadiah? Suapan is rasuah, tapi apakah itu? Contohnya, apakah? Perbuatan memberi. Okey, dikaitkan dengan section tadi. Okey, boleh? Menerima. Apakah rasuah? Kalau kita di Sabah kita biasa cakap apa? Kau ni terima rasuah. Apa ayat-ayat yang biasa kita guna? Duit kopi. Apa dia puan? Bawa meja ada apa? Hulur-hulur dari bawah meja, kan? Tapi kita bukan hulur-hulur saja kan? Ada dia punya, apa dia puan boleh berdiri puan? Kalau tiada duit susah mau lulus. Ni usahawan ke apa ni? Kalau tiada duit susah mau lulus. Tak boleh kita berfikiran sedemikian. Nanti saya bagi tahu kenapa. Apakah rasuah? Ini adalah bentuk-bentuk rasuah. Perkhidmatan adalah rasuah, boleh jadi. Bukan semestinya perkhidmatan itu adalah rasuah. Ini adalah contoh-contoh di mana
ianya boleh menjadi salah satu rasuah. Okey? Promotion letter, kenaikan pangkat pun boleh jadi salah bentuk rasuah. Bonus. Upah ni, wang ni biasalah kan. Hadiah tu biasalah kan. Tapi hadiah dia ada satu lagi terma. Kalau di bawah, kalau di kalangan pejabat awam, kena berhati-hati berkaitan dengan hadiah. Okey? Upah. Saya tak boleh terangkan semua. Pilih salah satu untuk saya terangkan. Macam mana itu boleh menjadi rasuah. Perkhidmatan. Perkhidmatan lah kali ya. Perkhidmatan. Okey, perkhidmatan. Macam mana kita mau letak? Kalau kes SPRM memang berlaku perkhidmatan yang tutup. Kami memang ada kes yang itu. Dia meminta suapan bentuk perkhidmatan seks. Untuk, contohnya dia berurusan. Okey, saya bagi contoh puan tadi lah kan, usahawan untuk mendapatkan, meluluskanlah dia punya lesen kan. Meluluskan lesen, deal lah dengan seorang pekerja di lesen. Jabatan mana terlibat puan? PBT lah kan? Majlis, DBKK. So orang yang menguruskan ni, pegawai yang menguruskan di PBT lah, kita secara umum lah kan, pihak berkuasa tempatan, okay? Menguruskan lesen ni tadi, dia bilang kalau mau cepat, boleh. Dia bilang kalau mau cepat boleh, tapi dia minta imbuhan. Bolehlah, nanti ujung minggu, 1 malam, ayat dia macam tu. Kan? So itu adalah satu permintaan sudah. Sebab apa tadi? Dia meminta untuk meluluskan lesennya. Dia kena ada kaitan dengan tugasan rasmi. Kalau minta macam tu, dia tidak ada kaitan dengan tugasan rasmi, tak jadi juga. Itu orang cakap suka sama suka. Kan? Jangan tiba-tiba kena biar, kena tinggal, barulah melapor kepada SPRM. Saya dipaksa untuk memberi suapan perkhidmatan seks sebab ni. Kalau tidak, saya ni. Padahal suka sama suka. Kan? So dia kena ada dengan ada kaitan dengan tugasan rasmi lah. Okay? Sama ada di pihak tuan, sama ada di pihak cik-cik puan-puan ataupun di pihak yang lagi satu. Dia tidak semestinya seorang saja, dia kedua-dua. Salah satu ada, sudah termaktub dalam kesalahan akta SPRM. Okay? Boleh perkhidmatan tadi itu. Ada lagi satu, yang tu memang ada. Yang tu memang lesen juga pun. Kalau kes SPRM yang dulu tahun lama, awal-awal saya attachment. Tahun 2000 tak silap. Memang kami buat perangkap untuk meluluskan lesen. Itulah perkhidmatan yang diminta. Kena cukup di hotel. Tapi tak sempat lah. Tak sempat. Okay, kita memang sudah ni bawa masuk dalam bilik. Kita tahu perangkap. Terus ketuk pintu lah. Time tu memang kedua-duanya sudah berada di dalam bilik. So niat tu memang sudah nampak lah kan. Lainlah kalau masih on the way. Banyak dong punya alasan nanti kan. Tapi kalau di dalam bilik berdua-duaan. Memang sukar sudahlah untuk dia tidak, untuk dia menyangkal lah kan. Okay. So ada juga perkhidmatan. Yang memberi. Sekarang ni ramai. Dalam kita punya ekonomi-ekonomi yang gawat ni. Tapi boleh tahan juga orang yang bercuti-cuti Malaysia kah, bercuti-cuti luar negara kah. Ramainya kan. So ada juga, itu juga adalah salah satu rasuah bentuk perkhidmatan. Dia bagi tiket penerbangan ataupun tiket package percutian. Okey, boleh So ini saya rasa lebih kurang dengan yang tadi, saya skip. So kejap lagi saya kena berhenti iya. Apa dia? Oh, okey, boleh. Okey. Tekanan, peluang, rasionalisasi. Ini yang bahaya, rasionalisasi. Bila kita cuba merasionalkan perkara-perkara yang salah. Ini perempuan expert pat-pat ni. Betul kan? Cuba lawan dengan perempuan. Benda salah kita boleh rasionalkan kan? Jadi perkara yang betul. Kan? Setuju? Tidak setuju.
Tapi statistik ada, yang ni masih based on statistik ni. Okey? Boleh? Sudah? Faham ah? Kewangan sudah mention tadi kan, kerja berkaitan dengan pangkat. Okey. Peluang. Peluang ni lah. Macam mana mau mention pasal peluang? Kawalan dalaman yang lemah sudah saya mention tadi. Bila kita nampak ruang, yang ni pun saya ceritakan. Rasionalisasi. Orang nak bagi, ambil je lah. Bukan minta pun. Orang bagi. Ni bila mana kita berkawan-kawan dengan kontraktor-kontraktor lah. Sikit lagi sebut usahawan tadi. Bila mana kita berkawan-kawan, mula berkena rapat dengan kontraktor-kontraktor, masa hari jadi dia bagi hadiah. Nampaklah, betul lah hari jadi kita dia bagilah hadiah kan. Lepas tu tiap lama hari jadi anak kita. Anak kita yang umur let's say 10 tahun. Dia bagi set golf. Bagus sangat kan bagi hadiah macam tu. Tapi boleh tidak? Betul, tidak boleh. Kenapa? Nanti ada satu part berkaitan dengan hadiah. Okay? Kalau saya tidak ambil, orang lain akan ambil. So idea-idea seperti ini pun akan menyusahkan diri sendiri, cik-cik dan puan-puan. Jangan, inilah ceritanya tadi. Jangan merasionalisasikan perkara-perkara yang kita rasa biasa aja pun. Tapi kiranya dihalalkan, ya. Okey. Okey. Nanti ada slot berkaitan dengan hadiah. Nanti saya ni sebab saya kena queue ni, saya kena berhenti kejap. Okey, nanti saya sambung puan Okey. Baiklah, beri tepukan sekali lagi. Kita berehat sebentar. Jadi macam mana denakan topik rasuah? Okey ke tidak? Mantapkah? Macam terbakar kita teruskan. Begitu rupanya rasuah. Nah, sintiki dulu. Wow. Bana. Kita sebagai wanita tidak boleh mengamalkan rasuah. Apatah lagi menyuruh orang buat rasuah. Tidak boleh. Apa tadi itu kopi-kopi bawah meja? Apa kamu bagi bawah meja itu? Sambal. Puan, dia bilang sambal boleh kah puan? Kategori rasuah kalau sambal. Hai. Krepek. Makanan harian pula tuh. Nah, kasih lulus tuh aku bagi krepek. Alah. Itu aja pula. Oke. Boleh kita berehat sebentar? Jangan kemana-mana. Kalau mau pergi toilet kah apakah boleh juga pergi. Tapi kita berehat sebentar. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Boleh kah? Antara banyak-banyak acara yang saya hadir.
Thank you Malasane. Inilah orang Sabah. Nggak boleh kamu kasih dengar musik. Thank you Malagani. Hani. Alah, itulah Malah, sis Malah. Yes. Inilah orang Sabah ini. Wanita-wanita Sabah ini kalau dengar musik nggak boleh duduk. Betul kah? Memang aktif. Susah mau cari spesies begini nih. Memang jenis yang aktif kalau ada musik. Begini baru, best event kan? Nggak tidur. Mau lagi tahun depan? Kenapa mau dia macam... Kita sambung boleh kah? Kita sambung lagi topik nih. Oke, supaya kamu lebih sadar bahwa rasio itu sangat-sangat penting untuk kita tahu. Kita ada 1 jam lagi dengan mereka. Boleh sambung? Kenapa student UiTM dia macam tidur? Kesel cerita kamu Saya ini senior kamu. Oke, sekali lagi. Kita bersama dengan Puan untuk memimpin keluarga bebas rasuah. Beri tepukan. Semangat semuanya. Apa dia? Haus. Oi, haus tuh jangan sebut malam. Saya tidak dapat ke bawah nih. Saya risau kalau saya ke bawah, saya terlampau asyik, kita terlebih masa. So, better saya di sini, saya akan beringatkan diri saya. Boleh ya? Dengan cik-cik puan-puan yang aktif saya tengok. Pertama kali Cik Saiful. Mungkin Cik Saiful biasa kot. Tapi saya yang pertama kali, tengah-tengah bagi ceramah, kena ni ada persembahan. Siap dengan tarian lagi. Package kan? So kita teruskan back to the point. Kita punya hari ini slot ni lah, at least untuk slot ini saya minta cik-cik dan puan-puan beri perhatian. Okay? Beri perhatian. Tadi sambil-sambil saya duduk ni ada juga yang terus ada ni tanya ni, saya terus bagilah, takut saya terlupa kontak number saya. Kan? Mungkin tidak mau bertanya di sini, mungkin mau bertanya directly kepada saya kan. 019 saya takut saya terlupa sebab nanti ada Q&A lagi. Okay, 870-9776. Jangan call saya 019-870-9776. Jangan call saya, cik-cik dan perempuan, kalau saya tidak kenali, saya susah mau pick up. Sebab memang kerap sangat menerima panggilan kan. So better WhatsApp saya bagi tahu saya hari itu ada attend seminar infra. Saya ingin bertanya tentang macam tu. Okey? Boleh So saya teruskan. Mengenal simptom rasuah. Apa itu simptom? Tanda-tanda, betul. Okey. Apa dia simptom-simptom rasuah? Perubahan gaya hidup mewah secara tiba-tiba. Kan, tiba-tiba ada. Saya dimaklumkan dalam ni ramai adalah terdiri daripada puan-puan cik-cik daripada puan-puan lah kiranya kan JKPP. Apa namanya tu? Jawatan kuasa? Silent pula. Penganjur memaklumkan saya kebanyakan yang berada di dalam dewan ni adalah terdiri daripada pemimpin-pemimpin di kampung lah, pemimpin-pemimpin di daerah. Betul? Kan? So, ini adalah perkara biasa yang akan berlaku. Kenapa saya cakap macam tu? Bila mana ada bini baru? Bila mana ada kerajaan bagi apa-apa peruntukan. Contohlah peruntukan. Kampung-kampung akan dapat peruntukan daripada mana? PBT akan dapat, KPLB dapat, pejabat daerah dapat. Dari mana lagi? Banyak kan? Banyak kan? Akan disalurkan kepada siapa? Siapa yang akan menerima bantuan-bantuan tersebut? Kalau kerajaan bagi, agensi bagi directly kepada penduduk-penduduk kampung satu persatu memang sukar untuk dilakukan. So akan disalurkan melalui kepada pemimpin-pemimpin di daerah, pemimpin-pemimpin di kampung. So menjadi tanggungjawab cik-cik dan puan-puan yang dilantik untuk melaksanakan penyaluran bantuan-bantuan tersebut. Betul tidak? Betul kan? So ada garis panduan pelaksanaannya kan? Ada kan? So,
apa yang perlu dilakukan? Ikut sahaja peraturan. Ikut sahaja garis panduan yang sudah ditetapkan. Kalau dikatakan yang layak hanyalah mereka-mereka yang tergolong dalam B40, so yang perlu dapat adalah B40 lah. Siapa yang kenal B40 di kalangan penduduk kampung? Cik-cik dan puan-puan yang terpilih sebagai pemimpin tadi. Betul kan? Okey. So bila mana berlaku seperti ini, perubahan gaya hidup mewah secara tiba-tiba, dia baru kena lantik tahun lalu, tahun ini dia sudah ada 2 buah kereta. Orang akan toma kan, mulalah orang memikirkan. Kadang-kadang betul rezeki dia tiba-tiba banyakkan apa kan. Tapi orang-orang akan melihat, sejak dia dilantik ni tiba-tiba macam ni pula. So tidak menjadi perkara biasalah kepada kami di SPRM, memang akan kami mendapat aduan. Aduanlah terhadap yang tiba-tiba mewah tadi itu. So, elakkanlah diri daripada ditoma. Kan? Elakkan diri daripada ditoma. Okay? Setinggi manalah sangat kan perubahan yang akan berlaku, sedangkan kita yang bekerja di mana-manalah orang cakap gaji kais makan pun kais pagi makan pagi kan. So of course lah tiba-tiba orang akan bersalah sangka terhadap cik-cik dan perempuan apabila tiba-tiba baru 1-2 tahun kena lantik sudah ada 2 buah kereta. Mana dia dapat? Kan? So memang akan ditoma. Jadi elakkan perkara itu daripada berlaku. Okey, jangan sampai ditoma lah. Satu lagi, kegagalan menjejaskan punca perolehan harta. Bila masa sudah ditoma, apa yang kami buat sebagai SPRM, kalau tomaan itu berkaitan dengan tadi, tiba-tiba dia jadi kaya raya, tiba-tiba dia ada 1, 2, 3 buah rumah, tiba-tiba ada 2, 3 buah kereta, so kami akan menyiasat dan minta cik-cik dan puan tadi untuk menjelaskan dari mana dapat rumah tadi itu. Macam mana cara pembelian rumah atau kereta tadi itu. So, apa yang terjadi? Macam mana cara dijelaskan? Kalau memang betul daripada income yang salah. Memang sukarlah kan? Itulah kalau kita nampak, kalau yang perasan, mana-mana menteri-menteri yang kami siasat kadang-kadang, hendak kena tuduh-tuduh, hendak kena tuduh-tuduh. Tapi sebenarnya part ini yang akan kami tackle dahulu. Okey, bila mana harta tidak dapat dijelaskan, maka SPRM akan menyita harta tersebut. Okey, menyita harta tersebut, so harta itu dilupuskan dan dikembalikan kepada kerajaan. Okey, SPRM diambillah, kami kembalikan kepada kerajaan. Okey? Ini enggan dinaikkan pangkat atau ditukarkan. Contohlah, macam mana mau mention melibatkan ni? Dia nampak peluang dia sebagai itu memang cerah. Okey? Cerah peluang dia. Tapi bila mana tiba-tiba dinaikkan pangkat, dia menolak. Kalau saya dulu masa saya di MOA memang berlaku. Memang berlaku. Dia menolak untuk dinaikkan pangkat. Dinaikkan pangkat kepada pengarah negeri. Tapi dia tidak mahu. Kerana apa? Dia di masa yang tu dia handle bahagian latihan lah. So bahagian latihan akan banyak buat program-program latihan. Kan? Kena pula bini dia adalah konsultan. So latihan dan konsultan, bahagian latihan dan konsultan adakah berkaitan kan? Sangat berkaitan. So that's why sampai dia dikenakan pangkat pun dia tolak. So itu juga akan trigger SPRM untuk menyiasatlah. Trigger juga kepada orang sekeliling untuk mengadu terhadap orang tu tadi. Kan? Dia naik pangkat dia mau pindah. Heran kan? Ada orang naik pangkat okey je kan? Kecuali kita di Sabah ni lah naik pangkat yang kalau naik pangkat yang biasa-biasa saja. Yang ke Semenanjung yang macam tu okey. Tapi bila mana dia berada di bahagian yang mempunyai kepentingan kepada diri dia. So memang dia akan tolak untuk dinaikkan pangkat. Okey? Simptom tadi kita bercakap pasal simptom rasuah. Okey? Panggilan telefon yang mencurigakan. Ini ada 2 lah kadang-kadang. Bunyi telefon, kejap. Saya pergi tempat lain dulu. Okey. So orang akan mula trigger bila mana itu terlampau kerap. Okey?
terlampau kerap berlaku, orang akan, dia ni ada skandal kah? Dua je lah. Ada skandal kah? Kalau memang bujang, okeylah, selamatlah sikit kan. Tapi bila masa sudah bersuami, beristeri, kan? Seorang akan mula trigger. Kenapa dia kerap ni dapat panggilan telefon? Orang akan mula berfikir kan? Itu adalah tanda-tanda suka hidup berlagak seperti orang kaya. Yang ini teramatlah komannya kan. Kadang dia happy, bukan apa, tapi dia rasa macam happy, macam vitamin kan especially kepada perempuan-perempuan lah. Rasa macam okay, happy je kan. Berlagak seperti orang kaya, tapi berpada-padalah. Kalau mampu, okay, sekarang ni banyak brand daripada produk-produk dari China. Sama aja kan, lebih kurang kan. Pandai-pandai je lah. Tapi jangan pula sudah tahu tidak mampu, beli juga yang mahal itu. Kan? So bila kita membeli, cuba untuk mendapatkan sesuatu yang kita tidak mampu, maka akan tercetuslah, terfikirlah cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan juga apa yang kita mahu tu tadi tu. Kan? Okey. Peletakan jawatan secara tiba-tiba. Ini salah satulah berkaitan dengan yang tadi itu juga. Instead of kalau dia nak naik pangkat, okey kalau macam tu saya letak jawatan. Contohlah tadi Puan cakapkan, usahawan kan, usahawan dia selalu bagi-bagi apa-apa je lah kan, produk-produk kepada si Polan ni. Si Polan ni rasa, bestnya hidup di sini ni, bestnya kerja di sini ni, aku akan terima banyak barang daripada semua usahawan. Tak kira lawak barang apapun, aku akan terima. So bila mana tiba-tiba dia kena offer sesuatu, contohlah macam tadi naik pangkat. Of course dia akan resist kan. Dia rasa dia lebih banyak faedah jika dia tetap di tempat yang sama. Ataupun dia tengok, dia berkawan dengan kontraktor, okay, berkawan dengan usahawan ke apa. Dia tengok, okey pula dia punya perniagaan ni kan. Senang je cara dia. Bagi je dengan siapa-siapa untuk buat urusan. Lancar je semua. So dia rasa itu adalah sesuatu yang mudah. Okay? So dia pun berhenti kerja buat benda yang sama. Dia tahu sudah kan macam mana flow, dia tahu sudah. So buat je macam tu, lagi cepat aku kaya. Itu adalah simptom-simptom orang terjebak ataupun boleh terjebak dan akan terjebak kepada rasuah. Okey? Ini sudahlah kan, faham sudah ni kan, berhubungan rapat dengan pelanggan, syarikat atau jabatan. Contohnya yang kontraktor tadi itulah. Bila mana kita sudah berhubungan rapat, mulalah ada tertabur budi, betul, termakan budi. Bila masa sudah termakan budi ni, ada masa dan ketikanya kita terpaksa pula membalas budi tersebut. So, mulalah akan terjebak. Okey, faham? So, tadi kita ada bercerita pasal hadiah kan? Penerimaan dan pemberian hadiah. Bagaimana hadiah itu menjadi rasuah? So kalau berada di kerajaan senang, clear cut. Memang ada garis panduan berkaitan dengan penerimaan rasuah. Kalau dulu 500 paling tinggi, maksimal. Okay, sekarang kita ada yang baru untuk federal 300 paling tinggi. Boleh terima boleh terima hadiah as long as tidak berkaitan dengan tugas rasmi juga. Kalaupun ada, nilainya kena daripada 300 ke bawah, maksimal 300 dan perlu dilaporkan kepada ketua jabatan masing-masing. Okey? Perlu dilaporkan kepada ketua jabatan masing-masing. Kalau ketua jabatan cakap okey boleh terima, teruskan terima. Okey, yang penting sudah dilaporkan. So yang menjadi 3 botol. Yang penting dilaporkan si penerima tadi. Ini saya bercakap kepada penjawat-penjawat awam lah. So yang memberi tadi itu, nanti ada. Okey ini. Macam apa? Ini Section 165. Walau kami siasat, tidaklah terkena tadi di bawah akta Section menerima ataupun 16 atau 17. Tidaklah juga terkena di bawah Section memberi. Tapi paling kurang kami akan tuduh di bawah Section 165. Ini paling mudah untuk kami mendapatkan bukti. Barang tu ada pemberi, ada penerima, jadi boleh sudah dituduh. Kalau di bawah akta SPRM, dia banyak lagi dia punya proses. Sukar sikit beban pembuktian kepada SPRM,
sukar sedikit dibandingkan ini. So bila mana kalau nampak kan dari dada-dada akhbar ke mana pemberian menerima ni, tapi kami tuduh di bawah section 165. Okey? Maksudnya pegawai awam menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak yang mempunyai urusan rasmi dengannya. Contohnya tadilah dia bagi hadiah kepada anaknya yang birthday umur 10 tahun, set golf. Itu tidak setimpal. Okay? Kalau tidak dilaporkan dan kami menerima aduan akan disiasat dan kena di bawah section 165 Kanun Kesesaan. Hukumannya adalah 2 tahun dan atau denda ataupun kedua-duanya sekali. Ringan sikit lah tapi memang akan kena. So bila mana hadiah menjadi rasuah? Okay? Pemberi dan penerima mempunyai hubungan rasmi. Pemberian hadiah mempengaruhi keputusan yang akan dibuat. Contohnya tadi itulah. Kan? Terpaksa sudah untuk membalas budi, kan? Nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberi. Okey, boleh Hadiah yang dibenarkan, barang-barang mudah rosak. Puan tadi ada soalan kan, bagi sambal, bagi produk makanan, kan? Tapi nilai dia kenalah berpada-pada. Okey? Kenalah berpada-pada dan yang penting tadi kena bear in mind usahawan-usahawan sekalian ataupun JKPP sekalian kena bear in mind walaupun boleh bagi hadiah rasa dari pihak luar saya letak inilah so bagi hadiah itu kepada pejabat awam kan. Pejabat awam masih tertakluk kepada ini. Okey? Yang penting tidak ada kaitan dengan tugas rasmi. Puan tadi itu bagi hadiah kepada siapa? Contoh, mau bagi sambal kepada? Ada kaitan dengan tugas rasmi tiada? Ada kaitan ke tiada puan? Buat kunjungan hormat. Okey. Buat kunjungan hormat, pejabat awam ada dia punya garis panduan untuk apa yang boleh kita terima semasa kunjungan hormat ataupun terima daripada mana-mana pihak luar. Itu kalau saya kena ni dah cukup masa kita. Tapi ada, yang penting nilai dia tadi tu. Ataupun lagi bagus adalah plug. Adakah di sini slide saya? Paling ni plug lah. Kalau makan kadang-kadang dalam bentuk hamper kan. Make sure jangan melebihi nilai itu puan. Kalau tujuannya kunjungan hormat. Kalau tidak ada tujuan yang lain, contoh tujuan lain selain daripada kunjungan hormat. Atau JKPP tadi ni. Terimakah barang-barang daripada usahawan? Terima kan? Terima. Kenapa usahawan tu minta sokongan lah, minta ni lah. Kan, betul? Sorry kalau saya cakap direct untuk kita sama-sama kongsikan. Ya, kan bagi jumpa JKPP, saya ni tapi kalau ni mana-mana tahu ada nanti kan apa-apa daripada ni dorang buka kontrak apakah bagi tahu saya jadi ini adalah dia bagi sebahagian kan. So JKPP boleh terima kan tidak? Terima allowance kan orang yang kena lantik ni. Bila mana terima allowance daripada kerajaan tergolong dalam tafsiran tadi. Pegawai, penjawat, awam. So bila tergolong dalam penjawat awam maka termaktublah kepada arahan-arahan yang terpakai kepada penjawat awam. Sama dia punya weightage. Okey? So hukumannya kalau terkena samalah juga. Okey? Jangan rasa kita berada di kampung, aku bukan ni. Tapi terima allowance kan. Allowance itu adalah duit rakyat yang disalurkan oleh kerajaan. Kan? Tugas-tugas pun adalah tugas sebagai orang tengah kan antara kerajaan dengan rakyat. Betul? Betul lah? Okey. Boleh puan saya teruskan? Nombor 4 tu kan barang-barang mudah rosak seperti sayur, buah-buahan. Itu adalah berbentuk makanan lah. Yang penting nilai dia tu kena jaga dan tujuan tu kena tahu. Jangan tiba-tiba tak ada tujuan, tiba-tiba bagi hadiah. Memang tak boleh lah. Salah. Okey. So, ini dia macam mana kita mau fikir, macam mana kita mau tahu apa yang kita bagi tu betul ke salah. Guideline dia lah, kan? Sebelum menerima apa-apa hadiah, kita tanya kepada diri kita.
Siapa yang bagi saya ni? Apa kepentingan dia dengan saya? Okey? Sekiranya saya tidak memegang jawatan sekarang, adakah dia akan beri hadiah ini? Siapa yang akan bagi dengan tiba-tiba anak saya macam mana? Bagi saya situasi yang tidak ada kaitan apa-apa pun, tapi kita akan beri hadiah juga. Adakah? Contoh? Ni. Contoh? Ya, itu bentuk apa yang kita bagi. Tapi bila mana tujuan itu? Nombor 2 punya pertanyaan. Sekiranya saya tidak memegang jawatan sekarang. Contohnya tadi kan Puan mau bagi dengan pengarah kan? Adakah dia akan beri hadiah ini? Tadi akan bagi sebab courtesy. Kan, yang nanti akan bagi sebab mau terlibat dalam mana-mana program, akan bagi. Itulah tujuannya. Kan? Tapi bila mana tidak ada tujuan, adakah orang akan bagi sesuatu? Tidak kan? Tidak berlaku kan? So, si penerima tadi kena tanyalah. Kalau saya bukan di sini, dia akan bagi saya kan ya? Memang tidak akan terimalah. Contoh SPRM, kami tidak pernah menerima apa-apa. Satunya orang takutlah kali kan? Contoh macam Orange lah kan? Apa tu? Chinese New Year tu kan? Saya rasa SPRM jelas satu-satunya jabatan yang tidak akan terima. Memang tidak akan terima. Okeylah, satu betul lah. Tapi itu adalah budaya kan? So selalunya akan ada soalan lah. Bolehkah terima atau tidak? Kalau dibagi semasa Chinese New Year itu adalah budaya dorang. Kalau bagi itu dalam satu kotak, okeylah memadai, akan dikongsikan satu pejabat. Akan dikongsikan satu pejabat. Jangan ambil sendiri. Yang itu salah. Okey, si penerima tadi kalau dia ambil sendiri yang itu salah. Dia kena kongsikan beramai-ramai. Satu pejabat lah. Jangan pula ambil tiba-tiba bagi si usahawan ni, dia kilang packaging Orange lah, dia bagi satu lori. Setimpal ke tu? Tidak kan? So itu salah. Contoh mudah. Mengapa hadiah ini tidak diberi kepada pegawai lain? Lagi senang mau tanya, kenapa saya yang terima bukan dia? Sebab kita yang ada kaitan dengan si pemberi tadi. Kita adalah prospek kepada si pemberi tadi. Boleh ya? Sama jugalah dengan JKPP. Dia tidak akan bagi yang lain, jiran-jiran sebelah dia tidak akan bagi. Kenapa saya aja yang dapat selalu lok-lok daripada dia ni? Kan? Asal tolaklah kita punya budaya kenduri, kita share makanan kan? Tidak apa-apa event ataupun dia ada produk yang baru, tiba-tiba dia bagi. Yang lain-lain dia bagi. Dia cakap, ini saya punya produk yang baru, saya bagi inilah untuk promosi, untuk merasakanlah. Bagi pula dalam satu kotak. Rumah tu saja yang dapat. Jalan-jalan sebelah dia dapat. Kalau betul dia mau mempromosikan dan untuk mau merasakan produk dia yang baru, dia akan bagi at least satu je lah kan. Kongsi satu kampung. Macam tu. Kalau tidak, mesti ada sesuatu. Okey? Boleh Mungkinkah hadiah ini diberi dengan niat tertentu? Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh faham lah ni kan? Of course So, ini ada sedikit ni. Dia video actually. Macam mana? Kita mau habis sudah ni. Ngamlah. Dalam, kan Cik Saiful? Ada setengah jam lagi. Ringkasnya, gagal melaporkan rasuah merupakan satu kesalahan. Lapor rasuah atau dihukum. Pelik tak? Faktanya di negara ini melaporkan rasuah bukan sekadar tanggungjawab, tetapi ia adalah kehendak undang-undang yang tertulis dalam Akta SPRM. Ringkasnya, gagal melaporkan rasuah merupakan satu kesalahan jenayah. Jangan main-main dengan tanggungjawab ini. Siapakah yang wajib melaporkan rasuah ini pada SPRM? Mudah saja. Mereka ialah mana-mana orang yang dijanjikan, ditawarkan atau diberi rasuah melakukan sesuatu. Kita perlu faham bahawa melaporkan rasuah adalah satu kewajipan undang-undang
selain tanggungjawab kita sebagai warga negara. Kita semua perlu bersama-sama lawan rasuah. Takut untuk melaporkan rasuah? SPRM memastikan kerahsiaan maklumat dan pemberi maklumat dilindungi. Jangan ragu-ragu untuk berbuat yang betul. Jangan jadi sebahagian daripada masalah. Mari bersama-sama jadi sebahagian daripada penyelesaian. Lawan rasuah, jadi hero negara kita. Okey, itu dia tadi. Faham kan apa yang message yang disampaikan tadi itu? Melaporkan kesalahan rasuah. Bila mana cik-cik dan perempuan nampak ada berlakunya perkara rasuah ataupun diri sendiri di offer rasuah, so menjadi tanggungjawab untuk melaporkan pemberian rasuah tersebut. Okey. Lapor rasuah. Ini apa yang penting semasa melaporkan rasuah? Korang dah tengok filem Sheriff. Korang dah tahu kan betapa rumitnya pegawai siasatan nak selesaikan satu-satu kes. Nak selesaikan satu kes, perlukan maklumat yang berkualiti. Maklumat berkualiti membantu SPRM mengenal pasti suspek, tempat kejadian dan bentuk rasuah yang berlaku. Contohnya, maklumat berkualiti menyatakan siapakah suspek, apakah pekerjaannya dan bila serta di mana kejadian berlaku. Dengan maklumat yang tepat, SPRM dapat menjalankan siasatan dengan lebih cepat dan efisien. Tanpa maklumat berkualiti, risiko untuk menyalahgunakan kuasa atau menyasarkan orang yang tidak bersalah akan meningkat. Maklumat sampah atau tidak berkualiti boleh merosakkan reputasi seseorang tanpa sebab yang kukuh. Jadi, marilah kita bersama-sama memberikan maklumat yang berkualiti untuk membantu pihak SPRM membantras rasuah dengan lebih berkesan. ஊழல் தகவல் இருந்தால் அதை SPRM-இல் தெரிவிக்கவும். Ingat, ini SPRM. Semua jenis ikan kita tangkap. Okey. So untuk yang ini dia ada 5 dot tu kan? Okay, ada 5 dot. So sebenarnya 1, 2, 3 dot tu itu yang paling utama. Paling utama kalau cik-cik dan perempuan ingin melaporkan rasuah tadi tu, 1, 2, 3 tu kena adalah info kepada SPRM. Yang 4 dan 5 tu kalau tidak ada pun biar kami yang menjalankan siasatan sudahlah. Yang pentingnya 1, 2, 3 tu kena ada. Okey? Kalau tidak, macam mana orang mau buat kan? Tu yang selalunya kadang-kadang SPRM tidak dapat buat apa-apa tindakan. Kadang-kadang dia just sebut pegawai tadbir di ni menerima rasuah daripada ni berkaitan apa, dia tidak sebut pun berkaitan apa. Okey? Dia mention macam tu saja. Okey? Kenapa menerima rasuah ataupun menerima apa tu, dia tidak sebut. So memang jadi, itu kami panggil sebagai maklumat tidak berkualiti lah. So kadang-kadang sukar untuk diambil tindakan. So that's why orang cakap aduan kadang-kadang, berapa lama saya buat aduan tapi tidak ada pun apa-apa tindakan. Kan? So kadang-kadang kalau pengadu-pengadu yang memang kami nampak tengok dia punya aduan, memang termaktub di dalam 4 kesalahan utama tadi, walaupun kosong tapi kalau ada nombor telefon, mungkin akan dihubungilah untuk kami mendapatkan lebih lanjut. So kadang-kadang orang dia bagi nombor genuine, kadang-kadang tidak. Dindong jugalah aduan tu, tak juga dapat dilakukan siasatan kan. Tapi yalah kita faham kadang-kadang awam tidak berani untuk bagi aduan. Jangan cakap awam, even pejabat awam sendiri pun masih sukar, masih masih berkira-kira. Berpikir-pikirlah orang bilang untuk bagi aduan kepada SPRM. So ini dia pengiktirafan kepada mereka yang menolak rasuah. Ini special kepada penjawat awam lah. Special kepada penjawat awam. Bila mana sesiapa sahaja yang ditawarkan, tuan-tuan perempuan penjawat awam tadi yang ditawarkan rasuah oleh orang luar lah untuk sesuatu urusannya. Apa-apa saja urusan rasmi tapi ditawarkan rasuah. So dia melaporkan pemberian rasuah tadi atau penawaran rasuah tadi kepada SPRM. Okey? Dia melaporkan, so SPRM buat siasatan, tuduh, jatuh hukum. So yang pemberi aduan tadi tu
akan diberi pengiktirafan. Okey? Pengiktirafan yang akan diberi adalah berbentuk, ada ke ni? Oh, tiada. Pengiktirafan yang akan diberi adalah berbentuk dolar tu dolar. Contohnya, tadi ditawarkan semasa membuat aduan ni lah, ditawarkan sebanyak 10,000. Okey? Ditawarkan 10,000 supaya meluluskan dia punya ni lah, meluluskan lesen ke contoh, meluluskan lesen 10,000. Okey, dia buat aduan kepada SPRM, bawa kes ke mahkamah dan jatuh hukum. So imbuhan pengiktirafan yang akan diberi adalah bernilai 10,000 juga kepada si pengadu tadi tu, berserta sijil lah. Kalau enforcement, especially kalau yang bertugas di PDRM ni, sijil tu memang amat bernilai. Okay, sijil tu amat bernilai ya, untuk kenaikan pangkat. Sijil penghargaan, so instead of sijil tu memang akan ada pengiktirafan dolar to dolar. Kalau bernilai 10,000, minimal nilainya adalah 500. Let's say lah, tawaran yang diterima, tawaran rasuah yang cuba diberi tadi tu bernilai 100. Selalunya polis-polis kes kami terima, itulah yang orang tidak mau bayar saman kan. Kan dia offer polis kan, RM50, 100 kan, supaya tidak disaman kan. So polis hantar aduan kepada kami, dia bagi tahu si Polan ni cuba beri rasuah kepada saya. Okay, 100 dia tadi tu, rasuah yang dia cuba beri. Tapi dia akan dapat pengiktirafan bernilai RM500. Minimal RM500. Maksimalnya dolar to dolar lah. Berapa banyak nilai rasuah yang ditawarkan tadi, yang diadukan tadi, itulah nilai yang akan diberi kepada si pengadu. Dia punya spirit apa? Orang heran kan, kenapa pula kita ni, macam kita ni kena bagi rasuah pula oleh kerajaan kan? Kan, kena bagi duit kan, dolar to dolar. So actually dia punya spirit, cik-cik perempuan, spirit dia adalah sebenarnya supaya kita membantras kegiatan pemberi rasuah. Bila mana tidak ada pemberi rasuah, tiadalah penerima. Betul? Kan? Bila mana tiada pemberi rasuah, tiadalah penerima. Seorang-orang yang prospeknya tinggi untuk ditawarkan rasuah, mereka-mereka yang berada di pat-pat, agensi-agensi yang ada tugas rasminya. Kita semua ni dalam dewan ni. Kan? Kita berpotensi untuk ditawarkan rasuah. So kita juga lah yang kena menghalang pemberian tersebut. So spiritnya adalah untuk membentaras pemberi rasuah. Okey, boleh ya? So untuk melaporkan, tadi ada kan cerita pasal melaporkan kan. So kalau di Sabah, kami ada cawangan di Sandakan, di Tawau, di Lahad Datu dan juga di Keningau. So mana-mana yang berada di kawasan-kawasan tersebut bolehlah datang ke pejabat-pejabat SPRM untuk memberi aduan. Kalau tahu kalau JKPP mana-mana yang di-offerkan rasuah, laporkan kepada SPRM. Okay? So ini dia pengiktirafan. Sejak bila mata itu? Sejak 2012 lagi surat KSN keluar berkaitan dengan pengiktirafan. Tapi untuk tempoh tersebut cuma melibatkan 464 pejabat awam. Maksudnya ramai lagi yang takut-takut untuk bagi laporan. Bila takut-takut untuk bagi laporan, contohnya, maksudnya ramai juga yang menerima rasuah yang ditawarkan tadi. Nampak kan? That's why pengiktirafan ni kami kena juga war-warkan kepada semua supaya tahu. Dan yang memberi juga tahu bahawa jangan suka-suka bagi rasuah kepada penjawat awam. Silap hari bulan dilaporkan kepada SPRM sebagai pemberi rasuah. Okay? So ini saya skip. Ni last lah kali ya. Coba. Hei, kalau aku tak buat, macam mana nak hidup? Cari ayah ke? Siapa yang bagi? Kawan ayah semua yang bagi tu. Sudah tak lah, Bang. Hai buat semua ni untuk keluarga kita. Bayar, Bang. Saya tak nak hidup susah macam dulu. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya abang. Abang. Saya nak ke hospital ni, Abang.
Abang balik, Abang. Saya tunggu. Abang? 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 Aku menyesal mengambil rasuah. Aku berhambakan tangan, bersaksikan mata, berhakimkan hati. So, ini last lah kali ni ya. Last. Cik Saiful lah sekejap. Integriti. Okay. Integriti memang akan berkait rapat dengan rasuah. Kalau dulu-dulunya kami tiap mention pun pasal integriti ni. Tak nampak kaitan. Tapi sejak bila? Berapa tahun ke belakang, dalam 15 tahun ke belakang lah. Integriti pun terpaksa kami kongsikanlah kelemahan-kelemahan integriti. Tadi awal-awal sampai saya ke tandas. Saya tengok mungkin adalah beberapa audiens kan, peserta-peserta ni yang berada di tandas. Kalau dulunya saya akan tengoklah, saya akan buat. Tapi tadi tidak sempat sebab saya pun kesuntukan masa kan. Saya akan tengok, pura-pura aja buang sampah. Tengok siapa yang akan buang tisu berdekatan dengan tong sampah. Di luar saya tengok siapa yang akan pick up tisu tu. Adakah yang akan pick up? Bila kita nampak di dalam tandas, ada tisu berhampiran dekat dengan tong sampah. Berapa ramai di sini akan ambil dan buang ke dalam tong sampah? Ada, angguk. Of course. Cik Saiful, kita bercakap pasal ni lah. Saya tak dapatlah cek tandas lelaki, tandas perempuan. So, yang ramainya memang akan jalan terus, buat tak nampak. Betul? Ada lagi yang akan kuis-kuis dekat-dekat sejak macam tu. Tidak juga kurang ada yang akan berfikir, manalah cleaner ni nak kasih bersih. Betul kan? Itulah dia tahap asas sekali bagaimana kita menjaga integriti. Asas sekali. Kalau kita pejabat awam ni, datang ke pejabat jam 8, paling awal pun 7.30. Kan? 7.30 baliknya jam 4.30. Paling basic lah, okey lah sekarang. At least boleh sampai datang kerja jam 9. Kalau dulu sampai jam 8 je kan? Sekarang ni okey sudah sampai jam 9. Tapi ada juga yang datang 9 lebih-lebih. Tapi baliknya jam 4.30 juga kan? Itu paling asas. Macam mana kita mau membentuk integriti kita. Sedangkan kehadiran pejabat pun tidak tip-top orang cakap. Tidak cantik lah kan? Itu amanah yang paling utama sebagai pejabat awam yang perlu dilaksanakan. So itulah macam mana kita mau mengukur integriti kita. Caranya salah satu macam tu. Lagi satu, kopi-kopi yang mengambil masa terlalu lama. Sudahlah dia datang jam 9.05. Dia kopi-kopi sampai jam 10. Berapa jam sudah dia lewat untuk melaksanakan tugasan. Gaji jalan kan? Gaji ada ke berkurang 1 jam? Tidak ada kan? 1 hari. Saya cakap pasal 1 hari. Darab dengan 5 hari seminggu. Darab dengan sebulan. Berapa lama so kita buat tuan-tuan perempuan? Bertahun-tahun sudah kan? So itu pesanan saya yang terakhir lah. Integriti ni bukan orang lain yang kena bentuk. Diri sendiri yang kena bentuk. Okey, kita boleh tengok orang tu punya integriti tak macam mana. Dia ni tip-top lah, dia baik lah, apalah. Tiba-tiba dia kena tangkap. Ada kan? Dia ni teruk lah. Tapi tiada juga apa-apa dia punya ni. Ada kan? So, integriti ni daripada diri sendiri ya, cik-cik dan puan-puan. Bukan SPRM kena bentuk, integriti kena macam ni, integriti kena macam ni. Bukan. Kita lahir semuanya bersih kan? Itulah proses pembentukan integriti. Mana yang rasa sudah tersasar, kembali ke jalan yang benar. Jalan yang lurus. Tahu sudah kan? Apa itu rasuah? Macam mana boleh terjebak, macam mana situasi boleh berlakunya rasuah, bila mana kita rasa amalan kita selama ini sesuatu yang betul rupanya salah, rupanya tidak betul, so betulkan. Okey? So setakat itu iya, betul tu. Baiklah puan, sebelum kita mengakhirkan acara kita ataupun program kita ini yang berbentuk rasuah, kita ingin membuka soalan kepada beberapa yang akan memberi soalan di sini. Kita ada masa dalam 10 minit. Tapi sebelum itu puan, saya ada satu soalan terlebih dahulu. Saya mau tanya, ini sering berlaku dan mungkin ada yang tahu ataupun tidak tentang perkara ini. Adakah ini dipanggil rasuah atau tidak? Yaitu seringkali kalau contohlah kan puan, ada orang bilang, saya bagi nama kau dalam satu program.
Kalau kau terpilih, kau dapat tu payment, pandai-pandailah. Adakah itu berbentuk rasuah puan? Maksudnya kita mau bagi dia something, dia mau mengharapkan something. Macam, okay, saya bagi kau projek, kalau kau dapat ini, kau pandai-pandailah. Apa tu? Itu rasuah tak puan? Ada yang boleh jawab? Kategori apa tu? Ada kan kadang-kadang kita akan terima tu. Dia orang boleh jawab sudah. Betul. Betul lah tu. Kan? Betul lah tu. Rasuah lah kan? Dia bagi hin. Pandai-pandai lah. Dia bagi kepada orang yang boleh. Apa dia puan? Ya. Dia tidak bagi nama kepada orang lain. Dia bagi nama kepada orang yang akan menguruskan hal tersebut. Macam tu kah? Yes, betul tu. Untuk mendapatkan projek lah. Contoh jadi maksudnya puan, di situ apabila kita memberikan dia apa yang dia cakap tadi, paham-paham lah tu, maksudnya dia sudah kategori rasuah sudah. Betul. Kalau kita tidak bagi, maksudnya belum lagi tidak akan termasuk dalam bentuk rasuah lah. Maksudnya kalau gitu. dia tidak bagi tapi dia sebut, tadi akta cakap apa? Section. Menawarkan. Masa dia sebut tu, bukankah itu adalah satu proses penawaran? So, kalau orang buat aduan sampai kepada SPRM, siasat pun masuk dalam kategori rasuah. Apalagi bila mana betul-betul nampak barang terlibat. Maksudnya pemberian terlibat. Betul tu. Lagilah. Okey, jom kita buka. Tadi saya nampak soalan di sini. Yes, okey. Teruskan puan. Perkenalkan nama, dari mana? On ke mikrofon itu. Hello? Ya puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rosiati binti Haji Suni. Saya ada 2 soalan. Okey, yang pertama, adakah budaya tolong menolong atau hadiah tanda terima kasih masih dianggap biasa di kalangan kawasan luar bandar? Itu satu. Kedua, bagaimanakah peranan SPRM membantu wanita luar bandar bagi memastikan tadbir urus yang telus di peringkat komuniti? Okey, makasih soalannya puan. Puan dari mana puan? Dari Kinarut. Dari Kinarut, okey. So soalan pertama tadi, adakah budaya tolong menolong yang masih diamalkan sekarang ni lah adalah salah satu bentuk? Perkara biasa. Perkara biasa. Perkara biasa. Macam mana kita mau cakap Kalau kami, saya bercakap kalau bagi pihak SPRM lah kan, kalau kami tolong menolong ni kita nampak macam tolong menolong, tidak akan tolong menolong tanpa niat sesuatu. Okey, dia kena tengoklah siapa yang dia tolong, siapa yang menolong, apa yang ditolong. Kan? So kalau let's say just cakap macam tu tolong menolong di kampung kan, luar bandar, tolong menolong gotong royong ataupun baru pindah masuk rumah. Itu adalah sesuatu yang biasalah kan, kita komuniti di kampung, itu okey lah. Okey, kita ada pegawai daerah yang baru masuk kampung, dia buat rumah di situ, pindah masuk, kita tolong masuk-masuk bersama-sama sana. Yang ramai menolong ni pula usahawan di kampung. So itu belum lagi menjadi rasuah lah. Sebabnya memang dia datang masuk rumah baru, itu adalah suatu perkara yang memang biasa dilakukan oleh komuniti kan. Tapi bila mana tolong menolong yang dimaksudkan, okey, tolong menolong yang dimaksudkan, let's say masih situasi yang sama, tolong menolong, but then tuan, nanti tuan saya punya anak kan, dia juga kontraktor untuk pembersihan juga. Jadi nanti kalau ada kerja-kerja pasal ni, kasih tahu saya lah. Kalau cakap macam tu informing, masih lagi boleh. Okey? Setakat macam itu ayatnya. Tapi bila dia cakap, dia sambung lagi ayat dia. Nanti kalau saya bagi nama anak saya ni, tapi kalau dapat, saya bagi tuan ni. Saya bagi tuan, offer lah sesuatu. Apa saya cakap tadi? Bila mana sudah melibatkan penawaran, siasatan sudah boleh dilakukan oleh SPRM. Kalau SPRM siasat maksudnya sudah termaktub dalam kesalahan akta rasuah lah. Boleh Boleh?
Okey, soalan kedua tadi apa dia? Apa dia? Peranan SPRM kan tadi? Peranan SPRM. Okey, peranan SPRM. Okey, kalau lebih kepada macam inilah antaranya. Okey, bila mana kami sama jugalah dengan infra tidak dapat masuk kepada setiap daerah di Sabah. Kita di Sabah lebih kurang dalam 25 daerah kan? So macam tadi, that's why saya tunjuk juga kami punya cawangan-cawangan. Ada beberapa kan cawangan-cawangan. So apa yang boleh kami lakukan macam kami di SPRM, program pencegahan. Kami memang ada program-program kepada sama ada jabatan kerajaan, sama ada NGO ada ataupun swasta dalam setiap tahun. Dalam setiap tahun, tapi dia berlandaskan kepada priority lah. Kami ada statistik mana yang berada, agensi-agensi yang berada di high score. Maksud high score pada kami ini adalah yang lebih terdedah kepada rasuah. So fokus kami lebih kepada yang itulah. So kalau yang di daerah-daerah ni memang ada. Kalau macam di SIA, Jabatan Tanah dan Ukur lah, kami akan berkolaborasi program bersama-sama dengan jabatan-jabatan yang berada di daerah. Hubungi saja SPRM. So selalunya memang kalau program ni memang akan sampai kepada saya lah. Saya akan in charge. So kalau ada apa-apa program, itulah. Kami memang ada program dengan community. KPI kami setahun 2 kali. So memang kami punya ni adalah community. For this year kami approach di Sandakan, Tawau. Ada 2. Tapi lebih banyak melibatkan belia-belia lah. Okay? Boleh ya? Okey, mungkin sudah terjawab soalan tadi kan? Okey, kita buka peluang satu lagi soalan. Satu lagi soalan yang berbentuk. Oh yes. Mana puan tadi sini ni? Yang paling banyak soalan hilang. Okey, silakan Dek. Ini daripada mana? UiTM ni kan? Okey, My Junior. Okey, Assalamualaikum Puan. Nama saya Ilda. Saya daripada UiTM Sepanggar. Saya mau tanya dalam konteks pelajar. Sekiranya seseorang tu melihat perbuatan ataupun perlakuan rasuah di dalam institusi pendidikan, apakah saluran yang selamat untuk kami salurkan kepada SPRM untuk memberitahu perbuatan rasuah itu? Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih soalannya di Ida tadi nama. Okey, sekarang ni macam saya cakap tadi kan, dalam 20 tahun 15 tahun kebelakangan integriti ditambah baik, ditingkatkan dia punya fungsi-fungsi. So antara fungsi integriti dalam setiap agensi adalah menerima dan menguruskan aduan. Okey, setiap agensi memang akan ada yang akan menguruskan penerimaan aduan. Sekiranya tidak ingin melalui SPRM, boleh melalui agensi-agensi yang ada. So tugasan yang menjalankan tugasan di penerima aduan ini tadi, yang menerima aduan ini tadi, dia akan tengok kalau dia nampak memang menjurus kepada SPRM, dia sendiri yang akan salurkan kepada SPRM. Okey? Itu salah satu cara. Salah satu cara lagi, datang terus kepada pejabat SPRM. That's why saya bagi tahu cawangan-cawangan tadi tu kan. So setiap cawangan memang akan ada pegawai bertugas. Bukan 24 jam. Jam 8 pagi sampai jam 6 petang setiap hari. Tidak kira hujung minggu ataupun cuti umum. Maksudnya 365 hari lah memang akan ada pegawai bertugas. Okay? Kalau mau berjumpa dengan pegawai SPRM lah. Telefon pun ada, saya tak dapat kongsi kan. Telefon pun ada. Pegawai SPRM, macam tadi saya sudah kongsikan kan, saya punya handphone, so boleh juga laporkan directly kepada saya. Even though saya di sektor pencegahan, tapi masih saya membawa topi SPRM. Okay? Macam saya sendiri pernah bertugas di luar sebagai pegawai integriti, dorang tidak mahu ke pejabat SPRM, dorang akan pergi ke unit integriti lah, ataupun mana-mana kadang-kadang dorang tidak ada unit integriti. Tapi saya rasa kalau federal kebanyakannya ada. Negeri yang kurang sikit sebab kekangan staff kan. So kadang-kadang PSM, pegawai sumber manusia, dorang juga bertindak untuk menerima aduan. So tadi cakap kalau dengan cara yang selamat. Sebenarnya semuanya pun selamat. Okey, semuanya pun selamat. Okey. Tinggal lagi yakin dengan aduan tu. Tinggal lagi pilih cara. Website pun ada, website. Itu lagi paling senang lah.
bercerita di dalam website, bagi tahu dia memang ada soalan. Telah diguidekan apa-apa aduan yang perlu untuk dilaporkan. Boleh ha? Okey? Boleh Dik? Okey. Okey, terjawab soalan tadi. Itu dia. Sekali lagi ribuan terima kasih kita berikan tumpukan kepuru kepada Puan Maisara binti Muhammad. Merupakan Ketua Cawangan Pendidikan Masyarakat SPRM Negeri Sabah. Ribuan terima kasih Puan atas perkongsian selama 2 jam ini. Diharap kepada semua wanita-wanita onsoi, wanita-wanita berkerjaya seluruh Sabah ini dapat sedikit maklumat dan juga banyak ilmu tentang rasuah. Kan? Actually rasuah ini macam-macam. Dia bukan just rasuah bagi duit. Kadang-kadang rasuah bawa mijak, rasuah itu ini bagi kereta pun juga rasuah kan. Sampai tadi kakak tu cakap kalau bagi kerepek rasuah kan juga. Kalau kerepek itu berjumlah RM500 kali rasuah. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Puan Maisara atas perkongsian seperti tadi. Baiklah kita teruskan acara kita dengan ini. Majlis ingin menjemput Puan Fairuz Yahya, Ketua Penolong Pengarah Infra Bangi, diiringi oleh Puan Rugaya Abdul Mumin, Penolong Pengarah Kanan Infra Sabah, bagi penyampaian cendera kenangan. Dipersilakan. Dan dijemput sekali lagi Puan Maisara untuk menerima sedikit cendera mata kenang-kenangan daripada pihak Infra. Kita berikan tumpukan yang gemuruh sekali lagi puan-puan. Ribuan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Maisara binti Muhammad atas penyampaian tajuk rasuah sebentar tadi. Dan juga ribuan terima kasih kepada Puan Fairuz Yahya serta Puan Rugaya Abdul. Terima kasih. Itu dia wanita-wanita onsoi. Wanita? Wanita? Yes. Di kesempatan ini juga. Tadi saya nampak di belakang rupanya ada kita punya selebriti dan juga artis Malaysia yang mana baru-baru ini telah mendapat 1.2 juta jumlah pendapatan tayangan dia dalam masa seminggu. Kita berikan tumpukan kepada Abby Cornales. Rupanya kau pula supply Abby ya. Saya dengan rendah dirinya bersama dengan wanita-wanita semua mengucapkan tahniah. Kerana pecah rekod, orang Sabah pecah rekod 1.2 juta pendapatan dalam masa seminggu. Tahniah Abby Cornales. Tahun depan saya jadi pelakon utama. Rasuah ke tu bukan bahkan? Okey, jadi apa kata kita berehat untuk makan tengah hari. Saya percaya sebelah petang lagi nanti ada banyak lagi acara-acara dan juga seminar-seminar yang akan kita teruskan. Jadi kita berehat sebentar yang mana kita akan makan tengah hari di bawah dan kita akan berjumpa lagi pada malam ini. Okey? Jadi jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali kepada pihak urus setia. Thank you. Jumpa nanti. Terima kasih kepada Cik Saiful. Okey, puan-puan. Ada 2 pengumuman yang saya nak buat. Okey, yang pertama bahagian